Hi guys, so hari ni saya nak ulaskan tentang baju Melayu tau, yang ada lengan zip ni. So, awak ada dua option lah, sama ada nak balik zip ataupun tak nak balik zip. Kalau tak nak balik zip, simple je, RM5 potong. Simple. Kalau nak balik zip, memang kena charge extra lah. Payah weh, nak buka dia, nak jahit balik tu. So, saya terpaksa kena charge RM20. Memang jadi mahal. Kalau awak tanya saya, perlu zip ke tak perlu zip, sebenarnya awak kena tahu dulu function zip ni apa. Zip. Dia sebenarnya, baju yang perlukan zip ni, baju yang terlalu ketat sampai tak boleh nak angkat. Saya bagi contoh. Ni kan lengan korang kan, ada zip ni. Lepas tu korang boleh angkat sampai masuk sikat sini. So, masa ni tak perlukan zip, tak apa. So, tak perlu nak bayar mahal-mahal. Tapi function zip ni untuk nak buka lah. Kalau ketat, nak kena untuk buka lah. Tapi kalau dah besar, tak usah lah. Saya kalau boleh tak usah tak apa. Tapi kalau dia mau nak juga, kita kena buat. Tapi kena bayar lah mahal-mahal. Hak 5 je jadi 20 lah. Sanggup ke tak sanggup lah. Gitu. So, awak diberi pilihan. Kalau rasa mahal, nak murah, tetap lalu zip ni awak mari. Boleh lah kurang sikit. Rupa jahit zip. Dan saya kalau saya jahit zip, saya akan bagi cantik macam ni juga. Saya memang expert lah kalau letak zip sorok ni. Yang using. Muka-muka lagi ni jambu-jambu. Tapi pengalaman 40 tahun dah jahit. Yang using lah.